Apa jadi kalau duit RM10,000 kalau kita biarkan sahaja dalam KWSP selama 30 tahun? Jumlah duit tu akan jadi sekitar RM51,000 dengan kadar dividen sekitar 5.6% setahun. Nampak macam besar? Bagi siapa yang tak faham tentang time value of money atau bahasa mudahnya tentang kuasa beli duit kertas. Tapi bagi siapa yang tahu konsep ini, nombor tu langsung tidak mengujakan dia. Pertambahan nombor tu sebenarnya dia tidak menambahkan kekayaan kita pun. Bila kita ambil kira dengan kadar inflasi, kadar kenaikan sebenar harga barang dan juga risiko kejatuhan ringgit. Sejarah ringgit 30 tahun lalu, iaitu tahun 1997, ringgit pernah jatuh 50% setahun. Tahun 2015 pula, ringgit jatuh 35% setahun. Jika anda ada dalam akaun RM10,000, ia masih kekal nombor itu. Tapi hakikatnya kuasa beli kita sudah hilang 50% dan 35% dalam masa hanya 1 tahun. Orang-orang kaya, dia tidak simpan harta mereka yang banyak dalam bentuk duit kertas tau. Mereka faham tentang kuasa beli duit yang boleh hilang. Sebaliknya, mereka menyimpan kekayaan mereka dalam bentuk harta yang bertahan nilainya. Contohnya, mereka simpan dalam hartanah. Tanah boleh mendatangkan hasil ataupun dalam bisnes yang berpotensi besar untuk berkembang pada masa depan. Tapi bagi kita yang berbajet kecil ni, kita boleh simpan satu aset namanya emas. Apabila kita menyimpan emas, kita tak perlu lagi bimbang tentang kehilangan kuasa beli. Bukti mudah, pada zaman Nabi Muhammad SAW 1400 tahun dahulu, 1 dinar boleh beli seekor kambing. Sekarang ni, selepas 1400 tahun, 1 dinar masih boleh beli seekor kambing. Maknanya apa? Maknanya jangankan 30 tahun, 1400 tahun pun kuasa beli emas tetap bertahan. Bagi yang ingin mengalihkan sebahagian daripada simpanan jangka masa panjang anda ke dalam bentuk emas fizikal macam ni, anda boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah bagaimana untuk daftar akaun emas secara percuma. InsyaAllah saya akan bimbing anda sebaiknya.